Okey, pengalaman aku apabila aku mendapat tahu yang aku hernia. First yang aku tak sangka, kenapa benda ni ada? Kenapa penyakit ni datang dekat aku? Kenapa ini semua datang dekat aku, sedangkan aku rasa aku jaga pemakanan, aku jaga life aku jaga semua. Walaupun sebenarnya aku hisap vape. Tapi bukan masalah vape tu. Tapi cuma yang aku rasa macam, yalah, sebelum ni orang pun tahu aku buat variety untuk menjaga kesihatan. So bila aku buat variety tu, aku fikir yang aku rasa semua penyakit tu dah tak ada. So aku rasa macam okey, sebab gout aku hilang, kencing manis aku dia punya bacaan bagus, darah tinggi aku bagus, semua jantung aku bagus, paru aku bagus, semua bagus selepas aku buat variety. Okey. Tapi selepas itu aku ingatkan aku dah tak ada sakit lain dah. Aku rasa macam okey, mungkin usia ni akan bertahan lah. Tapi Allah tu maha adil dan maha kaya. So setiap perancangan kita, sekejap okey, so aku buat video ni sebenarnya adalah untuk kenangan lah sebenarnya, sebelum aku menjalankan operasi pembedahan untuk besok. So okey, first yang aku nak beritahu sebenarnya, apa benda pun sebenarnya pentingnya ada insurans sebenarnya. Jangan jadi macam aku Aku sebenarnya aku tak ada insurans buat benda ni. So aku mengharapkan duit simpanan untuk aku berada di medical center Desa Pak Siti ni. So dia pendekkan cerita lah. Okey, aku nak cerita pasal hernia So insurans semua tu belakang cerita. Of course, aku tak nak katakan buat di hospital kerajaan tidak bagus, tapi aku memilih untuk keselesaan sebenarnya. Bagi aku, aku penat bekerja, aku penat mencari duit. So aku rasa tak salahnya untuk aku okey, before 15 jam lagi, untuk 10 jam lagi lah untuk aku operation. So, sekejap.